Dulu zaman-zaman kerja fitness ni. Sama lah balik pukul 11, 12. Tapi waktu saya jadi chief fitness, saya dapat top consultant. Saya kaki buat sale tu. Alhamdulillah. Walaupun pelat-pelat biwa kaki buat sale tu. Ni top consultant kat sini memang kat situ lah saya belajar cara nak close orang. Orang ni ada steady, ada orang yang dominan, ada orang yang kalkulatif, ada orang yang talkative. Orang dominan nak take over macam mana? Orang yang kalkulatif, orang yang sembang banyak ni macam mana nak take over? Orang yang steady. Tapi kenapa dulu pelat sekarang dah makin better? Ya ke? Dulu pelat ke? Cuba masuk balik video dulu pelat ke? Cuba tengok. Tetapi Dika stay untuk jadi pelat. Sebab apa? Dika nak duduk dengan orang yang kekurangan, yang dinilai kekurangan di mata manusia ni, Dika nak duduk bersama mereka. Sebab Betul. Ya ke? Tak tahulah, maybe sebab banyak bercakap kot, praktis bercakap. Bercakap dengan slow. Praktis. Dulu banyak bercakap laju sangat kot. Dan cakap dengan lebih slow. Contoh, seketul-seketul lah hidup kita. Dulu main cakap je. Macam sembuh-sembuh. Macam tu lah. So korang cuba komen sikit macam mana kita nak improve pelat. Nak tengok sikit, nak baca sikit. Tapi compare dengan video dulu, mana pelat dulu ke sekarang? Cuba komen.